Kita nak ke mana, Puan? Pergi ke TF. Mana kamera tak nampak tu. Sorry, maaf. So hari ni kita akan agak busy sikit lah dengan Puan. Kita nak pergi Senayan kejap lagi untuk mengebarkan lagi kita punya sayap. Sampai. Bumi saya dia nampak JRM Police Station baru dia macam buka mata sikit. Ya. Betul. Dia ingat kita apa? Tak pun, kalau awak tak tahu pun boleh search kat situ dah besar dah. Ya, tu penting. Kita nak approach orang, kita kena professional. Sebab dia nak Cari apa? Kak. ni dia order yang Kita buat apa kat sini? Dia belum blocking mosquito Kalau mau cepat ini ada ready stock. ini kalau ini ada problem. Mana punya customer service? Mana tu? Kiri kanan ke? Tak tahu. Sebelah ni macam kosong. Customer service mana? Customer service. Double. Ambil troli. Terperancat. Tiba-tiba Puan yang beli sampai. Sambil menyelam minum air. Tapi cari barang rumah. Mana susu tak? Rokok weh. Sambil-sambil Puan Olin tau beli sabun basuh kereta tau. Tak apa. Oh. Kerap ke basuh kereta? Kerap ke? Sabun basuh pinggan. Oh. Ini minum air kenyang ni. Kita kata feel. Ya. Entah sekarang pukul berapa? Sebab Mungkin pukul 5 baru ada. kena tunggu macam orang balik kerja. Ni. Okey, apa lagi? Cili tepung gandum. Kita kerja ataupun mengulang. Saya ambil yang first tu dulu. Dia buat apa? Kita kan jarang guna bawang putih. Dia tak tahu. Cili api. Nak beri apa? Beli TF ni. Dia dah pakai lama. Memang kita tengok pertandingan kan sedikit lah. Berapa bulan one time? Lepas kita tak tahu bukan di depan. Nama kecil. Kita tak tahu pula di mana kan. Tapi kalau satu orang memang dia memang turun tengok dia bilang dia tak dapat Fatihah. Birthday boy. Ini makan sedap.
Besar kedai kedai kopi. Ya Allah. Tinggal kena tolek je. Terima kasih. Yang ke 12. 25. Terima kasih puan. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Birthday to you. Happy birthday to Kak Iya. Happy birthday to you. Tiba. Tiba. Minum ni lap balik tau. Balik dia by season. Habis season, tak ada dah. Dah kena kencur lap balik. Tak air kosong dia dah sedap. Kaya raya. Amin. Amin. Sebab hospital dia akan macam lawyer pening-pening. Okey. Kan? Okey. Fotobas jadi tunjukkan Q10 dalam badan. Kita ni apa sebenarnya? Enzim tu untuk apa? bagi kita punya badan stamina. Sebab PQ? Q10 tu mau pada Otak. Okey. I see. Sebab tu lah, Ya, kalau pergi Tuhan tu. hospital, kalau pergi farmasi, dia akan tanya nak check Q10 tu untuk tenaga ke atau Untuk otak. Okey. Okey. Oh maksudnya PQ tu untuk Stres. stres apa semua. Tapi kalau macam ini macam kalau saya kat farmasi lah kan. Ashwagandha ni dia bukan untuk tidur je, dia boleh untuk kita punya memori. Betul. Untuk buat release tension. Tak nak. Kamelo je, Kamelo. Kamelo dulu. Kita Kamelo dulu. Untuk Melo ni kena dia tahu juga. Astaganti ni Okey. dia untuk kecantikan. Untuk Okey. putih kan. Putih untuk dia bagi tenaga juga. Sebenarnya dia tak fokus untuk putih saja. Dalam kau punya ni, kau ambil ingredient yang ni. Betul, ni takkan sama. Baik semula. Kita sangat concern sekarang, ni minuman kesihatan. Tetapi kenapa bonda letakkan creamer bukan penyusu? Which is orang kata benda ni macam tak bagus untuk kolesterol jantung. Kenapa bonda? Sebab dia pengganti pada gula putih. Pengganti kepada kulit putih, tapi adakah ia bagus? Dia bagus sebab gula putih dia ada stevia. Stevia tu dia sesuai lah sebab kandungan gula dalam produk tu tak terlampau tinggi. Jadinya orang yang macam kecil manis sesuai lah. Sebab gula putih sesuai lah. Maksudnya untuk orang-orang yang macam kecil manis macam tu. Untuk creamer bukan penyusu ni. So adakah terima bukan perusuh? Ada SK tu. SK tu dia actually dulu pakai stevia berdasarkan ni. Tapi kita dah tukar jadi SK. Bonda dah tak guna stevia, bonda guna corn syrup. SK lah untuk manis tambahan. Yang manis daripada tumbuh-tumbuhan. Manis saya tumbuhan. Tapi diorang claim SK ni dia cepat terurai. Dia bukan yang sugar yang small dekat dalam botol. Tapi itu tak boleh tak. Pernah dengar SK? Tak balik. Buka buku, buka kitab ni bawa balik. Nanti kau cari sebab kita akan combine. Sebab Aina dia fokus pada ingredient yang ni. Okey, takut terminum. Menarik lah.